Inilah dia satu pot makanan autentik Thailand yang korang boleh layan view. Jom guys, aku bawa korang pergi Parathai Signature dekat KLGCC Mall. Ni antara menu wajib yang korang patut order. Kedai ni memang autentik Thailand sebab dia ada jual traditional Thai betel leaf siap dengan 7 condiments tau, dengan Thai shrimp paste sauce lagi. First time aku rasa memang menarik. Ni pula dia punya steamed sea bass with lime and chili sauce. Kalau korang nak tahu, chef dia semua daripada Thailand tau. Dah sampai sini, korang wajib try dia punya fire pot tom yum soup with seafood ni. Macam-macam seafood ada dekat dalam. Ni aku punya favourite. Dia punya grey Australian beef loin served in homemade Penang curry sauce. Dia tak rasa macam curry sangat tau, tapi dia memang sedap. Menu wajib macam korang tahu, Thai style stir fried kangkung with belacan sauce. Makan dengan nasi semua lauk ni memang terasa macam dekat Thailand. Korang dah tak payah nak travel jauh dah. Ni pula grilled minced chicken with lemongrass steak. Yang ni sedap sebab dia serve sekali dengan Thai sauce tau. Rasa wangi serai tu memang terangkat. Yang paling special dekat sini, dia punya Parathai Signature crispy papaya salad with dried shrimp. Yang ni favourite aku. Macam Ainin, dia suka homemade green curry chicken ni sebab makan dengan paratha memang sedap. Dah nama pun kedai Thailand, wajiblah ada classic mango sticky rice served with coconut milk. Untuk air korang boleh order ni tau. Dia punya virgin cucumber gimlet, passion fruit pavlova fizz ni memang bagi refresh. Lepas tu ada Thai iced tea dengan butterfly pea lemonade. Kalau korang nak book private dining room ni pun tak payah ada minimum spend tau. Memang best. And yang paling best sekali, dia punya decoration ni memang original Thailand. Apa pun kita santai-santai.